Geng pengarah CIA John Ratcliffe secara diam-diam terbang ke Rusia semalam. Mengikut laporan daripada CBS dan juga Axios, ini merupakan lawatan pertama yang diketahui dilakukan oleh ketua CIA semenjak daripada tahun 2021. Pertemuan terakhir yang dilakukan oleh ketua CIA yang berlaku pada November 2021 diikuti dengan serangan Rusia ke atas Ukraine yang berlaku 3 bulan kemudian. Tetapi tak ada siapa pun tahu kenapa Ratcliffe ke Rusia sebab semua side diam saja. Mengikut situasi semasa, saya fikir ada 3 sebab kemungkinan apakah perbincangan yang dilakukan di Rusia. Yang pertama, kemungkinan Amerika Syarikat ingin mencari jalan penyelesaian dengan isu di Ukraine. Yang kedua, Amerika Syarikat mungkin cuba pisahkan Rusia daripada Iran sebab lawatan ini hanya berlaku sehari selepas announcement berkaitan sekatan besar-besaran yang dilakukan Amerika Syarikat ke atas Iran. Dan yang ketiga, Amerika Syarikat mungkin ingin memberi amaran terhadap sesuatu yang besar yang bakal berlaku di masa hadapan. Korang rasa antara 3 pilihan ini manakah satu yang paling mungkin berlaku ataupun ada teori lain? Tinggalkan komen korang dekat bawah.